calon ujian psikometrik perangkawan grade E9. Stop scroll, jangan move. Tengok video ini sampai habis sebab video ini berkaitan dengan ujian psikometrik perangkawan grade E9. Bayangkan anda sedang menjawab ujian psikometrik online. Masa tinggal lagi 10 minit. Tiba-tiba keluar satu soalan yang buat anda terpegun, buat anda terkejut, buat anda hairan, buat anda terpaku. Soalannya berbunyi seperti ini. Saya akan mengubah dapatan analisis saya jika pihak atasan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Saya ulang, saya akan mengubah dapatan analisis saya jika pihak atasan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Nampak macam soalan biasa-biasa je kan? Tapi, tahukah anda, inilah soalan perangkap yang ada dalam ujian psikometrik perangkawan grade E9 ini. Ramai calon yang keliru sebab mereka fikir, kalau saya ubah dapatan, maksudnya saya fleksibel. Itu bagus kan? Tapi hakikatnya, untuk seorang perangkawan grade E9, fleksibel tidak boleh mengatasi integriti data. Soalan ini sebenarnya nak uji satu perkara. Adakah anda berani menegakkan kebenaran walaupun di bawah tekanan? Dalam dunia kerja sebenar, seorang perangkawan berurusan dengan data kerajaan. Kadang-kala, hasil analisis ini tidak memihak kepada mana-mana pihak. Dan di sinilah nilai kepimpinan anda diuji. Pemimpin berprinsip tidak mengubah dapatan hanya kerana seseorang yang berpangkat tinggi tidak bersetuju. Dia akan menjelaskan semula, menyemak metodologi dan memastikan setiap angka disokong oleh bukti. Jadi, jawapan yang terbaik untuk soalan tadi adalah sangat tidak setuju. Sebab, kebenaran analitik tak boleh digantikan dengan keselesaan politik. Kalau anda rasa soalan tadi mencabar, percayalah, dalam ujian sebenar, ujian psikometrik perangkawan grade A9, ada 100 lebih lagi soalan yang lebih kurang sama, soalan perangkap. Itulah sebabnya saya terpanggil untuk menghasilkan e-book ini, ujian psikometrik perangkawan grade E9. E-book ini bukan sekadar koleksi soalan, tapi panduan berfikir seperti calon sebenar yang lulus ujian. Setiap soalan diterangkan dengan teras penilaian, iaitu kepimpinan, komunikasi dan emosi. Cadangan jawapan yang terbaik. Sebab, kenapa jawapan ini dipilih? Dan cara mengenal pasti perangkap yang tersembunyi dalam setiap item. Kalau anda bakal menjawab ujian psikometrik perangkawan grade E9, jangan biar nasib tentukan keputusan exam anda. Persiapkan diri dengan strategi, bukan sekadar teka nasib. Klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan khas ujian psikometrik perangkawan grade E9 dan mula latih cara berfikir sebenar seorang calon yang berjaya. Klik link di bio sekarang. Ingat, dalam ujian psikometrik, anda tidak dinilai berdasarkan apa yang anda tahu, tapi siapa anda di bawah tekanan. Klik link di bio sekarang.